Ini vertical hidroponik yang untuk nursery lah, yang aku cerita sebelum ni. So nampak dah kosong sikit sebab aku dah transfer masuk vertical yang standard. Kalau nak tahu, mari aku tunjukkan. Okay, so ini vertical yang biasa lah. Ini yang paling tinggi lah, dalam 2.5 meter. So satu level ni ada 3. So aku dah transfer 3 lah. Okay, jadi dalam masa 5 minggu nanti dia akan lebih mengembang dan membesar lah. Cukup-cukup lah dalam masa 5 minggu. Okay, so dalam ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 level, darab 3, dalam 45 pokok lah dalam ni. Jadi dalam masa sebulan setengah akan ada 45 hasil tuaian lah, insyaAllah. Okay, so harapnya dia membesar dengan elok lah. Jadi untuk siraman, aku guna solar panel ni. Dalam ni ada bateri. Yang tu solar panel masuk bateri. So bateri ni dikontrol oleh controller. Okay, so yang ni aku set up 5 minit on, 30 minit off. So dia akan cycle lah air dalam ni. Setiap setengah jam akan siram selama 5 minit. Okay lah, itu saja.